Tapi insyaAllah kali ini kita cuba percepatkan, kita akan buat medium tu 24 jam. Mahasiswa boleh berhubung dengan KUKM dengan sesiapa saja. Dengan kita ada 43 orang dan kita ada 40 orang anggota yang bertanding gitu, yang menang kan. Dan kita ada 3 orang senator yang mana kita boleh tengok portfolio dan boleh berhubung dengan sesiapa saja yang mereka agak selesa lah. Kadang-kadang dia kena, okey dia college saya kan, macam Amirul kena Indah sebab college Aminuddin Baki, mungkin selesa boleh berhubung dengan Indah. Tapi cuba kalau segan nak berhubung, boleh saja kat platform dekat IG KUKM, lepas tu kita ada Telegram, lepas tu kita ada WhatsApp dan kita ada TikTok, boleh DM saja. Cuma cepat atau lambat saja balas. Tapi insyaAllah kali ini kita cuba percepatkan, kita akan buat medium tu 24 jam. Kalau ada masalah dan sebagainya kan. Tapi contohlah, kalau dia ada masalah daripada segi keselamatan, dia rasa tak selamat dan sebagainya, boleh hubungi PJK Keselamatan. Kita panggil PJK Pengurusi Jawatan Kuasa.